saya sedikit banyak just nak share lah sebab macam saya tak duduk sini, jadi balik sini pun kadang-kadang je. So sebenarnya kena dikit sebelum join sini, saya dah pusing satu, sebenarnya nak kata Kepala Batas, Penang, semua saya dah pergi dah. To be honest lah, saya dah bukan nak aibkan siapa-siapa, tapi kat sini saya tengok murah, lagi satu dia punya suasana tu lain lah. Sebab saya dah pernah experience bawa dia pergi tempat-tempat yang consider mahal lah, apalah ni lah. Semua benda macam tak kena. Tapi dekat sini saya nampak macam disiplin budak, cara pembawakan budak, Coach Din and then Coach Joseph. Dia mereka ni sebenarnya ada aura sebenarnya. Sebenarnya kalau nak ajak budak-budak ni, dia bukan benda yang macam semua boleh buat. Kalau dewasa lain, kalau budak lain. Tapi kalau budak-budak kecil ni, dia kena ada aura yang sebenarnya budak-budak boleh terima. Kalau kita kat rumah, anak kita pun kita kadang-kadang marah. Kita nak ajak dia orang susah. Tapi dekat sini saya nampak lah pembawakan watak oleh coach-coach kat sini. Sebenarnya dia ada benda yang sebenarnya budak-budak boleh ikut. Saya nampak banyak perubahan kat anak saya sebelum saya bawa dia ke sini, sebab biasa duduk dekat rumah, lepas tu pergi daycare, datang rumah duduk rumah je. Jadi personally saya pun dah macam rasa berpuas hati lah dengan cara-cara dekat sini. Banyak kebaikan saya dapat tengok dekat anak saya. Saya pun nak macam dia biasakan diri dengan keadaan sini, sebab inilah keadaan dekat Malaysia. Sebab macam ni dah pergaulan kita kan. So terima kasih banyak kepada management and then persatuan ni, and then kepada ibu bapa semua. Saya rasa first time saya jumpa korang kat sini semua. Nanti harap lepas ni kita boleh jumpa lagi. Bolehlah main-main lagi macam ni. Okey, terima kasih.